ni? Datang beraya ke? Assalamualaikum. Kami datang hari raya. Masuk. Cepatlah minum. Kawan-kawan, cuba tengok situasi ini. Dia orang ni main telefon waktu beraya. Kalau makcik dengan makcik kata minum dan makan, minum dan makanlah, janganlah main telefon. Kalau kita ni hari raya, tutuplah dulu telefon, marilah dulu beraya, baru main telefon dekat rumah. Faham? Makcik, kita berdiri dulu je. Awak semua ni kenyang dah ke? Dah. Sekejap, makcik nak bagi duit air Alah, sikit je. Oh lah. Nak duit apa? Mak saya pun bagi duit apa tau. Apa ni makcik? Kawan-kawan. Cuba tengok situasi ini pula. Kalau waktu beraya dekat rumah orang, lepas tu dapat sampul pula, janganlah kita pergi komplain. Tengok ni, Papa E pergi komplain. Jangan komplain. Kak Gi, kalau nak buka pun tunggu sampai kat rumah, barulah boleh buka. Siapa sini? Faham? Syifa, tu bukan Hafiz Hafiz, dia bukan Syifa Hari raya ni eloklah bermaaf-maafan. Ini aku, saya main nama bapak aku. Dia lah kata aku, Kegi kalau minta maaf pun mesti dia buat balik. Apa pun lagi minta maaf hari dia minta maaf hari ni kan hari raya. Tak maulah sama je nama bapak aku. Yelah minta maaf ni kan hari raya. Tak mau. Kawan-kawan, cuba tengok ini. Hari ini kan hari raya. Kita haruslah saling bermaaf-maafan. Janganlah kita ingati dendam masa lalu. Seperti contoh, Hafiz dengan Syifa banyak berdendam. Kita haruslah saling bermaaf-maafan. Faham? Kawan-kawan dah tengok kan semua situasi-situasi ketika beraya. Itulah adab-adab ketika beraya. Kawan-kawan, nak tengok tak bagaimana guru-guru sering mau beraya? Mari kita tengok. Ya sayang, Ayo kita pulang beraya. ya ayo sayang, sama Jawa bersama-sama, jumpa semua yang lama tak jumpa, meriah lain macam. Sayang, Ya iya sayang, maaf zahir dan batin sayang, saya pun sama. janji sama Jawa bersama, jumpa semua yang lama tak jumpa, meriah lain macam. Kami mengucapkan selamat